Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Pergi ke taman memetik seroja, pulang membawa sejambak melur. Nilam diamalkan sepanjang masa, ilmu ditimba jadi penutur. Saya Amara Batrisha binti Syaiful Narazmi. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Kod sekolah saya JBA 1015. Saya merupakan penolong ketua murid sekolah. Selain itu, saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan pesta pantun peringkat negeri dan pertandingan bercerita peringkat daerah. Saya gemar membaca buku pada waktu lapang kerana saya percaya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buahnya. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan seorang penulis terkenal tanah air dan sebuah novel yang sangat menarik untuk diteroka. Tokoh penulis yang saya pilih ialah Ramli Awang Mursyid. Beliau merupakan seorang novelis terkenal Malaysia yang banyak menghasilkan karya berbentuk aksi, misteri dan thriller. Beliau berasal dari Sabah dan sering menjadikan hutan Borneo sebagai latar penceritaan. Gaya penulisan beliau sangat mendebarkan, penuh konflik dan mampu membuatkan pembaca berasa seolah-olah berada dalam cerita tersebut. Novel yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah Tombirwo Penunggu Rimba. Novel ini mengisahkan tentang seorang lelaki misteri yang dikenali sebagai Tombirwo yang membawa maksud penunggu rimba. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki bertopeng yang hidup jauh di pendalaman hutan Sabah. Wajahnya yang cacat menyebabkan dia dipinggirkan masyarakat. Namun, di sebalik rupa yang menggerunkan, tersembunyi hati yang penuh kasih sayang dan keberanian. Tombirwo sebenarnya bernama Ejim. Sejak kecil, beliau dibesarkan di dalam hutan oleh seorang lelaki bernama Pondoluo. Ejim dididik untuk mencintai alam dan mempertahankan hutan daripada kerakusan manusia. Hutan bagi Ejim bukan sekadar tempat tinggal, tetapi lambang kehidupan dan maruah. Konflik bermula apabila sebuah syarikat besar ingin membangunkan kawasan hutan tersebut demi keuntungan. Projek pembangunan itu mengancam keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Tombirwo bangkit menentang pihak yang tamak dan tidak bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, muncul watak Amiruddin dan Wan Suraya yang turut terlibat dalam konflik pembangunan tersebut. Pelbagai rahsia terbongkar sedikit demi sedikit, termasuklah kisah silam Ejim yang sebenarnya mempunyai pertalian dengan individu penting dalam syarikat berkenaan. Plot cerita menjadi semakin mendebarkan apabila identiti sebenar Tombirwo mula diketahui. Sepanjang cerita, pembaca dibawa menyelami perjuangan, pengorbanan, dan pencarian jati diri seorang insan yang sering disalah-ertikan. Walaupun dianggap ganas dan menakutkan, Tombirwo sebenarnya mempertahankan kebenaran dan keadilan. Daripada novel ini, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan rupa paras semata-mata. Walaupun Tombirwo kelihatan menakutkan, dia sebenarnya seorang yang berhati mulia. Selain itu, kita mestilah menjaga dan memelihara alam sekitar. Hutan ialah khazanah negara yang perlu dilindungi daripada kemusnahan. Akhir sekali,
kita perlu bersikap prihatin dan tidak mudah percayai kabar angin tentang seseorang tanpa mengetahui perkara yang sebenar. Kesimpulannya, Tombirwo Penunggu Rimba ialah sebuah novel yang penuh dengan nilai murni dan pengajaran yang sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Novel ini mengajar kita tentang keberanian, kasih sayang, dan kepentingan menjaga alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.